Kes ni kalau berjalan, Zafrul akan masuk dalam mahkamah dan cerita semua benda. Sebab Zafrul dah jadi barua Anwar Ibrahim. Itu strategi Anwar. Pertama, nak pegang telur, kau kena slowkan pembangkang. Kedua, ialah dekat dengan pilihan raya, baru aku nak tembak kes ini. Tapi saya telah sabotaj perancangan Anwar Ibrahim dengan tebar benda ni dulu. Saudara, saya dilihatkan rakaman. Vincent Tan dipanggil oleh menantu Perdana Menteri pada ketika itu dan meminta 100 juta kerana Vincent, dan dia tunjuk surat kau dapat supply dan selenggara kereta kerajaan selama 15 tahun. Vincent cakap, saya tengok rakaman tu. Vincent cakap, aku bukan di peringkat lobi. Aku dah dapat. Kalau setakat derma politik bolehlah, tapi 100 juta tak boleh. Akhirnya perbincangan itu dihentikan. 48 jam selepas itu, Vincent Tan hantar cash 10 juta kepada menantu Perdana Menteri pada ketika itu, juga dirakam, direkodkan dan ada surat akuan terima. Kes ini, saudara, sebelum itu cerita belum berhenti. Oleh kerana dapat 10 juta sahaja, maka selepas itu berlaku pilihan raya Sabah, Ustaz. Lepas pilihan raya Sabah, Vincent Tan dapat surat termination. Minta maaf, projek yang dianugerahkan kepada kamu ditarik balik, cekap urus dapat. Dan surat dikeluarkan ke atas, Spenco, tahniah Spenco, kamu dapat dan berjaya menang balik anugerah yang kamu ada sebelum ini. Pertama, berapa Spenco bayar, Ustaz? Yang Spenco boleh dapat. Kedua, akak tahu tak, setelah saya balik, saya buat kajian. Ini memang bidang saya, minat saya. Akhirnya saya jumpa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, cekap urus syarikat Nazar dengan Berjaya ni bergabung, telah saman Kementerian Keuangan semenjak hujung tahun 2023. Saman menyaman ni memang saya dah bukanlah lawyer, tapi saya pandai. Saman ni tak sampai 23, 24, 25, dah masuk 26. Saman masih di peringkat pengurusan. Vincent Tan saman Menteri Keuangan pada ketika itu. Siapa Menteri Keuangan? Zafrul. Kes ni kalau berjalan, Zafrul akan masuk dalam mahkamah dan cerita semua benda. Sebab Zafrul dah jadi barua Anwar Ibrahim. Saudara, cerita ini, saman ini memang sengaja didelaykan. Sebab apa? Dia akan dibuka bila dekat dengan pilihan raya. Rakaman akan pacak, termasuk melibatkan pemimpin dan ketua kita, ada dalam rakaman tersebut. Saya sebut. Kedua, akak tahu tak, abang tahu tak, Spenco syarikat yang dapat itu telah didakwa di mahkamah pada bulan 6 tahun lepas. Dah baca pertuduhan. Spenco, kamu dituduh bersalah kerana memalsukan bukti Bumi Putra. Saudara, kes ini juga akan, saudara pernah dengar tak Spenco kena saman? Tak pernah dengar. Sebab tutup. Dengar tak cekap urus saman Zafrul? Tak dengar. Sebab cerita ni tutup dulu. Sebab cerita ini akan meletup bila pilihan raya. Kedua, saya nak cerita. Selain tentera, depan SPRM, Sufi ada. Surat khabar sebutlah segala mak nenek media hari itu semua berhimpun. Perenggan pertama, 2, 3,
kenyataan media saya sebab saya tak perlu banyak. Sebab di Dang Wangi saya dah letup semua. Jadi pergi SPRM, tak banyak nak cakap, 3 perenggan je. Pasal askar. 4, 5, 6, 7, 8. 5 perenggan saya ulas berkenaan dengan kes ini dan saya masukkan juga laporan kepada SPRM. Kak, logik akal. Fikir. Orang yang di atas talian, termasuk apa parti, fikir dengan logik. Saya minta logik akal, bukan sentimen perasaan. Sepatutnya pada malam tersebut, petang saya buat, pukul 11 kita di SPRM, malam tu buletin utama keluar apa? Buletin utama harus mengambil kesempatan terbaik dengan mengeluarkan seorang ketua bahagian daripada Parti Bersatu telah membuat laporan SPRM ke atas presiden partinya sendiri dan mendedahkan berkenaan dengan rasuah dan sebagainya dan menyerah bukti dan memberi laporan pada SPRM. Betul atau tidak? Tapi sampai ke hari ini tidak ada media dan surat khabar bagi laporan. Malah Vincent Tan sendiri marah dengan saya sebab apa? Itu strategi Anwar. Pertama, nak pegang telur, kau kena slowkan pembangkang. Kedua ialah dekat dengan pilihan raya, baru aku nak tembak kes ini. Tapi saya telah sabotaj perancangan Anwar Ibrahim dengan teba benda ni dulu. Semua marah. Saya ambil risiko. Saya mungkin kena pecat. Saya tak kisah sebab Allah takdirkan. InsyaAllah, Alhamdulillah, kekuatan hati saya bukan nak jadi ahli parlimen, bukan nak jadi wakil rakyat. Saya nak berjuang. Saya mungkin kena pecat, tapi saya nak selamatkan perjuangan agama, bangsa dan tanah air ini daripada dipukotak-katikkan. Dan saya cabar. Oh, mereka sekarang ini nak kempen tak boleh. Duit tak ada, akaun beku. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Siapa yang menyerang Anwar secara tepat akan menjadi musuh dalam parti itu. Siapa serang Anwar tepat jadi musuh. Itu antara sebab saya jadi musuh. Saya dikhianati. Presiden nak turun position tempat saya yang ada jawatan kuasa. Sepatah haram tak cakap dengan saya, pergi deal dengan orang lain. Apa hina dan bangsat saya kerana kesalahan saya menyerang Anwar tanpa henti? Dengan ketua penerangan Ceplos Bunga yang bangang dan bangsat sekarang yang terus menghancurkan kekuatan kesatuan bangsa. Benda ini semua mengikut percaturan. Anwar pasti akan menyembah bumi menjelang pilihan raya akan datang. Dengan syarat satu, kesatuan. Kerana itu kita dipecahkan oleh orang-orang yang tengah disusun ini. Oh, Cikgu Bat alat Anwar. Aku bukan alat Anwar. Aku anak saudara Anwar Ibrahim. Tapi aku pilih jalan perjuangan.